Ada yang datang ke tasik ini untuk menikmati keindahannya. Ada yang datang untuk merakam kenangannya. Tetapi saya datang untuk mencari sebuah kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada barisan penaklif yang saya hormati. Izinkan saya membuka tirai penceritaan dengan memperkenalkan diri saya. Saya Kanda Dini Ifan mewakili PPD Petaling Utama. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah Legenda Seri Gumum, Kisah dari Tasik Chini. Al-Kisah, maka tersebutlah sebuah kerajaan yang makmur lagi disegani bernama Kembayan Negara. Rajanya yang adil lagi bijaksana, manakala pemaisurinya dikasihi rakyat. Setelah sekian lama menanti zuriat, akhirnya lahirlah seorang puteri yang cantik bak bulan purnama. Seluruh istana bergema dengan paluan lebat. Seluruh rakyat menandatangan tanda syukur. Puteri itu dinamakan Seri Gumum. Namun, kebahagiaan itu tidak lama. Seorang ahli nujum menghadap raja. Ampun tuanku, Patih membawa kabar yang amat berat. Jika Seri Gumum terus dibesarkan di bumi Kembayan Negara, suatu hari nanti negeri ini akan dilanda peperangan dan pertumpahan darah. Bagai disembah peti, raja terdiam. Pemaisuri memeluk puteri kecilnya dengan linangan air mata. Sebagai ibu bapa, mereka mahu membesarkan anak-anak di sisi mereka. Namun, sebagai pemerintah, mereka memikul amanah seluruh rakyat. Perdana Menteri mencadangkan agar Seri Gumum dibawa ke Tasik Chini dan dibesarkan di sebuah taman larangan. Tahun demi tahun berlalu, Seri Gumum membesar menjadi seorang puteri yang berbudi bahasa, penyayang dan mencintai alam. Tasik Chini menjadi rumahnya. Pada suatu hari, datanglah seorang putera dari kerajaan Kemboja. Pertemuan mereka menumbuhkan rasa cinta. Namun, dayang-dayang mengingatkan, tuanku, jangan meninggalkan taman larangan. Ramalan lama mungkin menjadi kenyataan. Putera Kemboja mengajar Seri Gumum mengembara. Hati puteri berbelah bagi antara dua, antara cinta dan amanah. Akhirnya, mereka melangkah meninggalkan taman. Tiba-tiba, langit bertukar hitam. Angin bertiup kencang. Petir sambung menyambung. Air Tasik Chini bergelora. Seri Gumum sedar bahawa ramalan itu sedang menjadi kenyataan. Seketika kemudian, Seri Gumum dan putera Kemboja bertukar menjadi 2 ekor naga. Putera Kemboja meneruskan perjalanan ke laut, manakala Seri Gumum kembali ke Tasik Chini. Di situlah beliau menjadi lambang pengorbanan dan penjaga warisan alam. Hadirin yang dihormati, legenda ini bukan sekadar kisah naga. Legenda ini mengajar kita bahawa kasih sayang memerlukan pengorbanan. Amanah perlu dipelihara walaupun terpaksa mengorbankan kepentingan sendiri. Seorang pemimpin wajib mengutamakan rakyat. Anak-anak pula perlu menghormati ibu bapa, menghargai nasihat orang tua, menjaga alam sekitar dan mencintai warisan negara. Tadi saya datang ke Tasik ini untuk mencari sebuah kisah. Hari ini saya pulang dengan sebuah pengajaran bahawa legenda tidak hidup kerana naganya, tetapi hidup kerana nilai pengorbanan, amanah dan kasih sayang yang diwariskannya. Sekian, terima kasih.